Assalamualaikum dan salam Asis B. Kejap. Jangan skip video ni dulu. Sebab hari ni saya nak ceritakan pengalaman paling best dan mungkin sekali je seumur hidup ni. Semalam, sebahagian murid SK Putrajaya Persen 51 telah dijemput khas untuk menyertai program lawatan rasmi Presiden Republik Kyrgyzstan ke Malaysia. Ini kali pertama kami dapat melihat dengan lebih dekat Perdana Menteri dan juga kediaman beliau. Memang tak dapat dilupakan. Kemudian, perkara yang paling menarik ialah kami berpeluang bertanyakan soalan kepada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimana kami amat berhormat melihat peranan generasi muda, khususnya kami sebagai pelajar sekolah dalam menyokong usaha diplomasi dan kerjasama antarabangsa. Salah dengan bagi usaha. Jaga kawan supaya jangan rosakkan barang-barang. Ini barang amanah, bukan barang kita. Maksudnya kita berjawab, kita mengelihara hak orang, hak amanah. Bagaimana boleh kita rosakkan? Keduanya dalam soalan ini mesti Presiden Kyrgyzstan. Kyrgyzstan itu republik di Asia Tenggara dulu. Jadi komunis 70 tahun komunis itu. Agama tapi alhamdulillah makanya akhirnya dia merdeka, Islam kembali. Jadi kita nak dagang dengan dia, nak beli barang dia, dia beli barang kita belajar budaya dia belajar budaya kita. Okey, jangan tanya banyak-banyak, aku kembali. Okey, assalamualaikum.